Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jainuddin kerana memberi kami peluang untuk memberikan persembahan berkaitan pentadsiran berterusan bagi subjek GPIM 1022 iaitu tugasan yang ketiga. Sebelum kami mulakan perbincangan, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya Dania Balkish binti Roslan. Dan saya pula Nuri Iman Najwa binti Muhammad Ramli. Sebelum kami memulakan sebarang perbincangan, eloklah terlebih dahulu kami memberi pengenalan tentang topik kami. Pertama sekali, ekonomi Islam ini menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti amanah, jujur dan bertanggungjawab. Daripada tugasan 2 yang telah kami hasilkan, topik yang saya pilih adalah berkaitan dengan zakat. Manakala kawan saya percaya mereka dia ambil tajuk rasuah. Betul Dania? Betul. Jadi saya percaya rasuah dan zakat ni menunjukkan dua sisi penting dalam amalan ekonomi, iaitu rasuah ni merupakan satu perosak, manakala zakat adalah penyuci harta. Jadi seterusnya saya ingin menayangkan soratan video hasil daripada pelaksanaan pengajian yang telah pun kami berdua hasilkan. Pertama, saya menayangkan video yang dihasilkan oleh Dania itu sendiri. Berikut merupakan video soratan yang dihasilkan oleh Dania. Seterusnya, saya ingin menayangkan video yang dihasilkan oleh saya sendiri berkaitan zakat. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. You've been trying hard just to make it alone, but I can make it better than the getting alone. I'll do anything to make you see what it's like, 'cause everything is different when you open your eyes. Yeah, so don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. We gotta breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. All your life you've been chasing a ghost. You gotta change your mind if you're gonna let go. No matter how you feel, nothing's holding you up. Nobody holding you back from the life that you are. All your life you've been chasing a ghost. You gotta change your mind if you're gonna let go. No matter how you feel, nothing's holding you up. Nobody holding you back from the life that you are. Berikut merupakan hasil yang saya sendiri hasilkan dalam tugasan 2.
Baiklah, di sini saya ingin mengupas sedikit tentang isu rasuah. Baiklah, rasuah ini merupakan perosak harta umat Muslim. Seperti yang Iman sebutkan di dalam pengenalan sebentar tadi. Rasuah ini juga diberi penekanan dalam Al-Quran bahawa Allah melarang di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya dekat sini Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil seperti rasuah, penipuan dan rampasan serta mengharamkan menyuap hakim untuk tujuan memakan sebahagian harta orang lain secara zalim dan dengan pengetahuan. Di sini Allah menekankan bahawa rasuah ini sering dilakukan oleh masyarakat pada masa kini walaupun sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Antara sebab rasuah ini berlaku adalah disebabkan masyarakat yang sikapnya yang tamak dan juga lemah iman dan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terkenal dengan sifat amanah, sebab itu baginda digelarkan Al-Amin. Oh, begitu. Kalaulah semua orang ikut sikap Rasulullah tu yang amanah, memang rasuah ni boleh lenyap. Betul. Dengan antara cara untuk mengatasi rasuah ini juga melalui pendidikan akhlak daripada kecil yang dididik oleh ibu bapa diorang. Selain itu dapat penguatkuasaan undang-undang yang sangat tegas juga merupakan salah satu cara untuk mencegah rasuah ni lah. Tetapi yang paling penting adalah berdasarkan perubahan hati orang tu sendiri. Maksudnya dalam hati dia kalau dia tak nak melakukan rasuah ini, dia itulah yang paling bagus. Maksudnya dia kenalah kembali kepada Islam yang sebenar. Betul tak Iman? Betul tu, saya setuju. Okey, jadi apa pendapat apa yang Iman nak sampaikan terhadap zakat, berkenaan dengan zakat? Baiklah, zakat ni macam kita tahu, semua orang tahu yang zakat ni adalah salah satu rukun Islam. Tapi kalau kita tengok dari sudut ekonomi, zakat adalah alat pengagihan kekayaan secara adil dan merupakan salah satu pembersih harta. Jadi, melalui zakat ni sendiri dapat membantu kurangkan jurang kaya, miskin dan kukukan kasih sayang dalam masyarakat serta membina keseimbangan ekonomi. Sebabnya zakat ni kita bantu orang miskin, orang kaya bantu orang miskin dengan pengeluaran zakat. Rasulullah juga salam ada tunjuk contoh akhlak mulia iaitu dalam memberi. Baginda bukan sahaja menunaikan zakat tetapi sangat pemurah. Akhlak yang Rasulullah terapkan adalah pemurah, kasih sayang dan tanggungjawab sosial, iaitu dengan menunaikan zakat. Beliau biasa mendahulukan orang lain. Jadi akhlak ni sendiri ajar kita bahawa harta ni bukan untuk disimpan sahaja ataupun untuk disimpan sahaja. Dengan zakat ni dapat dikongsi supaya semua orang dapat manfaat daripada zakat tu sendiri ataupun harta kita tu. Betul juga. Maksudnya dekat sini zakat ni bukan sekadar ibadah tetapi juga memberi
beri impak yang positif kepada negara kita. Macam tu kan? Betul. Tapi realiti sekarang ni masih ramai yang kurang sedar bahawa pentingnya mengeluarkan zakat. Disebabkan kurangnya kesedaran masyarakat itu sendiri serta kurangnya inovasi dalam kita mengutip zakat. Betul. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang refleksi yang kami dapat di dalam video penganjuran kami tadi. Berdasarkan yang pertama, ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan ekonomi yang beretika. Di sini bermaksud video ini dia mengingatkan saya untuk mencontohi sifat Rasulullah di dalam perniagaan kerana beliau mengamalkan prinsip kejujuran dan sifat amanah dia dalam perniagaan. Baginda sentiasa menekankan keadilan dan juga keberkatan di dalam setiap urusan. Beliau juga menunjukkan bahawa kekayaan sebenar bukan sekadar duit yang banyak, tetapi berdasarkan keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keikhlasan daripada diri orang tu sendiri. Selain itu, menolak rasuah dan riba sebagai tuntutan iman. Mesej video itu menekankan bahawa amalan rasuah dan riba ini bukan sahaja menindas orang lain, tetapi dia memberi impak yang negatif kepada ekonomi negara kita dan menyalahi ajaran agama Islam lah. Masyarakat juga perlu sedar bahawa kedua-dua perbuatan ini akan merosakkan ekonomi negara kita dan juga akan menjejaskan keberkatan rezeki. Oleh itu, masyarakat perlu memberi penghayatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk memberikan ekonomi negara kita bersih dan juga adil. Seterusnya, jadi hasil daripada tugasan yang telah pun pada tugasan 2 yang telah kami hasilkan tu, hasil daripada tugasan yang kami ni yang diamalkan oleh Rasulullah itu sendiri patut kita amalkan pada zaman sekarang, sebab adanya nilai amanah dan tanggungjawab yang penting dalam urusan ekonomi. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 40 mengatakan wa aqimus solata wa atuz zakat wa raki'u ma'ar raki'in. Ini, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ayat ni menegaskan bahawa kepentingan kita dalam menunaikan zakat serta peranan atau nilai-nilai yang penting kita amalkan dalam masyarakat ataupun zaman sekarang ini. Kawan saya dannya bahawa rasuah ni tidak patut diamalkan sebab memberi kesan-kesan buruk pada masyarakat dan juga negara kelak. Rasulullah ni SAW patut kita idolakan kerana diamalkan oleh Rasulullah sendiri sangat relevan dalam masalah-masalah moden yang ada masa kini. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan refleksi yang diberikan oleh Iman sebentar tadi. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan penganjuran kami. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan terlebih dahulu. Baiklah, di sini kekuatan video kami adalah penyampaian mesejnya sangat jelas. Apabila mesej yang jelas, masyarakat yang menonton video itu akan dapat
Kau ada buat short video Masyarakat akan beri maklumat masyarakat akan mendapat maklumat yang tepat lah, yang jelas berdasarkan video itu tadi. Sebab skrip kami juga yang sangat padat dan juga pengulangan point yang diberikan oleh kami sendiri dalam video penganjuran tu. Jadi tiada alasan untuk masyarakat umum tu tidak mendapat sebarang maklumat di dalam video penganjuran kami. Selain itu, jangkauannya besar. Di sini saya menjelaskan bahawa apabila kami menghantar video tersebut di dalam satu platform, iaitu platform YouTube, jangkauannya besar kerana ramai masyarakat yang tengok. Dan itu adalah salah satu matlamat kami untuk menonton video itu. Untuk masyarakat juga dapat menonton, masyarakat akan lebih ramai yang akan menonton video itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang relevan pada masa kini kerana isu yang kami utarakan, iaitu isu rasuah dan isu zakat, sangat relevan pada masa kini kerana ia sangat isu yang dikemukakan sangat tinggilah dalam kadar di Malaysia. Oleh itu, ia sangatlah kena dengan apa video kami yang nak sampaikan kepada masyarakat umum. Seterusnya, apa kelemahan video kami, Iman? Saya percaya yang Dania sampaikan adalah isu-isu yang kami pilih dalam tugasan dua adalah lebih dekat dengan penonton-penonton sendiri. Betul. Namun dalam penghasilan tugasan yang telah kami hasilkan di tugasan 2, iaitu pelaksanaan video ataupun konten, kami percaya adanya kelemahan tiada audio yang menarik minat penonton itu sendiri. Sebabnya mungkin adanya kurang audio-audio yang mengikut atau sekarang, sebab kami lebih ingin menyampaikan ataupun matlamat kami menyediakan video tu adalah untuk menampilkan matlamat kami sendiri. Betul, saya percaya video yang dihasilkan adalah agak panjang kerana berdurasi lebih daripada 10 minit. Seterusnya, kurang interaksi antara penonton. Ya, betul. Ini disebabkan kami menghasilkan video yang melibatkan satu halnya sahaja. Itu sendiri yang menghasilkan, kami yang bercakap sahaja. Dan tiada masyarakat ataupun penonton itu sendiri. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara untuk memperkukuhkan akhlak Rasulullah pada masa kini. Pertama sekali, sebab kebelakangan ini, jika kita lihat pada masa kini, akhlak Rasulullah semakin berkurang, semakin berkurang diberikan penekanan kepada masyarakat kini, lebih-lebih lagi remaja pada masa kini. Oleh itu, caranya adalah dengan mengadakan usrah secara kecil-kecilan, kerana apabila kita mengadakan usrah secara kecil-kecilan, mereka akan membimbing satu sama lain dengan menggalakkan antara satu sama lain untuk melakukan akhlak Rasulullah SAW ni. Apabila diorang ni sering menggalakkan satu sama lain, mereka akan terus nak melakukan nak mendalami akhlak Rasulullah dalam diri mereka. Selain itu, dengan cara menggunakan media dan teknologi untuk menyebarkan akhlak Rasulullah SAW.
di sini kita lihat bahawa pada zaman kini semua maklumat hanya di hujung jari dan juga masyarakat yang berada di media sosial kebanyakannya orang-orang muda dan orang-orang tak kira umur. Jadi apabila kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terdetik untuk melakukan akhlak Rasulullah itu, dan juga mereka memberikan sedikit perubahan dalam konten tersebut. Konten tersebut akan memberi sedikit perubahan di dalam hati mereka yang melihat video-video tersebut lah. Selain itu, apa pula pendapat Iman? Jadi kalau menggunakan media teknologi ni, kita menggunakan TikTok, betul? Betul. TikTok, YouTube sebagai platform untuk menyampaikan kita punya konten. Jadi bagi pandangan saya, dalam memperkukuhkan akhlak Rasulullah pada masa kini adalah dengan memperkasakan pendidikan akhlak Rasulullah SAW di sekolah dan komuniti yang ada di tempat kita sekarang. Jadi kita mengadakan program seperti ceramah, benteng Islam ataupun dengan aktiviti khidmat masyarakat. Sebab belajar dan masyarakat ni sendiri dapat mencontohi sifat-sifat yang ada dalam yang telah diamalkan oleh Rasulullah, yang memang wajib untuk kita amalkan sekarang. Sifat sabar, tolong menolong dan serta kasih sayang. Jadi memang kita akan nampak pelajar tu boleh mengamalkan amalan-amalan ini. Dalam mengukuhkan akhlak Rasulullah, sifat ataupun daripada atau individu sahaja ataupun masyarakat, tapi pemimpin juga perlu menunjukkan teladan akhlak Islam dalam pentadbiran itu sendiri. Sebabkan pemimpin adalah rakyat. Kalau pemimpin mengamalkan akhlak Rasulullah seperti sifat adil dan amanah ataupun tidak menyeleweng, mengutamakan rakyat, masyarakat akan lebih menghormati serta meniru teladan mereka ataupun teladan mereka itu sendiri. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin terbaik kerana baginda merupakan pemimpin yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap masyarakat mereka sendiri, serta mendengar pandangan-pandangan sahabat-sahabat yang ingin melontarkan pandangan. Namun kalau kita nak pentadbir ataupun pemimpin tu mengamalkan sifat amalan Rasulullah ni dari aspek mendengar pandangan sahabat, memang wajar Nabi pemimpin kita tersebut mendengar pandangan mereka adalah dengan menegakkan keadilan masyarakat ataupun rakyat sekarang tanpa memilih indikasi. Jadi saya percaya dengan adanya akhlak-akhlak ini ataupun dengan nasihat, wujudnya masyarakat yang harmoni dan serta yang paling penting adalah diberkati oleh Allah SWT itu sendiri. Ya, betul. Saya juga setuju dengan pendapat yang pemimpin perlu tunjuk teladan, kerana pemimpin ni merupakan tunjang utama kepada rakyat-rakyatnya. Kalau pemimpin tu teruk, manakala rakyatnya juga akan ikut perangai rakyat itu akan ikut perangai pemimpin itu sendiri. Oleh itu, pemimpin seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyatnya. Jadi kesimpulannya kat sini, baik rasuah maupun zakat, dia-dua adalah cerminan akhlak manusia dalam ekonomi kita sekarang. Kalau kita kembali pada ajaran Rasulullah, amanah, adil dan pemurah ni merupakan satu nilai ataupun sifat yang menjadi teladan. InsyaAllah, program ni Islam akan terus kukuh. Itu sahaja.
Maka akhirnya perbincangan kami. Sekian sahaja pembelajaran kami. Terima kasih atas perhatian semua. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kesilapan kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.